Tanah ni nampak biasa je kan? Tapi sebenarnya tanah ni yang menentukan sama ada tanah kita tu menjadi ataupun tak. Hai guys, saya Adlina. So hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana untuk kita ambil sampel tanah dengan betul. Benda ni penting sebelum kita nak tanam apa-apa. Okey, kenapa kita kena buat analisis tanah? Sebab kita nak tahu sama ada tanah tu subur ke tak, cukup nutrien ke tak. So dari situ kita boleh tahu baja apa yang perlu kita gunakan. So tak adalah berlaku sebarang pembaziran. Okey, untuk persampelan ni antara barang yang kita perlukan adalah cangkul, bekas sampel, sticky note dan juga pen untuk pelabelan. Sebenarnya kalau kita ada auger lebih senang. Tapi kita still boleh guna cangkul. Untuk pemilihan kawasan, kita perlu pilih kawasan yang betul. Kita perlu elakkan kawasan yang pelik-pelik macam tepi longkang, tepi jalan ataupun kawasan yang boleh takung air. So, kawasan yang saya pilih adalah di belakang kawasan perumahan Sisiran Sentok. Untuk sampel tanah, kita perlu ambil tanah pada kedalaman 0 hingga 15 cm. Untuk sampel tanah, saya ambil 2 kawasan yang berdekatan supaya lebih tepat dan mewakili keseluruhan kawasan. So dari tanah ni lah kita boleh tahu banyak benda pasal kesuburan dan juga potensi sesebuah kawasan untuk tanam tanaman. Lepas kita dah penuhkan tanah dalam bekas sampel, jangan lupa untuk label lokasi dan tarikh. So kesimpulannya, persampelan tanah ni bukan sekadar ambil tanah je, tapi sebenarnya ia step penting untuk kita tahu tanaman kita nanti menjadi. So itu sahaja daripada saya. Bye. Thanks for watching.